Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak kongsikan cara saya buat ketupat palas dan nisai tebu. Selain daripada dicicah dengan rendang, ketupat palas di Kelantan selalunya dicicah dengan nisai tebu, sejenis manisai yang diperbuat daripada air tebu. Nampak sedap kan? Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula cuci bersih 1 kilo beras pulut susu dan rendamkan beras pulut selama lebih kurang 3 jam. Setelah 3 jam, panaskan periuk pengukus dan letakkan jaring seperti dalam video untuk elakkan beras pulut jatuh melalui lubang-lubang periuk pengukus. Seterusnya, buatkan beberapa lubang seperti dalam video supaya wap air boleh naik ke atas semasa dikukus dan beras pulut dapat masak dengan sekata. Kukus beras pulut dengan api sederhana selama 30 minit. Setelah 30 minit, beras pulut kita dah berubah jadi jernih semuanya, menandakan ia dah masak. Tutup api dan kita sediakan santannya pula. Dalam kuali, satukan 500 gram santan segar bersama-sama dengan 20 gram gula, 18 gram garam halus dan 2 helai daun pandan. Masak adunan ni sehingga santan mendidih sambil sentiasa dikacau supaya santan tak berketul. Bila santan dah mendidih, kecilkan api dan masukkan semua pulut kukus tadi. Gaus sebati adunan santan dan pulut. Bila dah betul-betul sebati, tutupkan api dan biarkan pulut sejuk atau suam sebelum dibungkus. Untuk membungkus ketupat, sediakan 6 ke 7 batang daun palas. Daun palas ni perlu dibuka dan dilipat seperti dalam video sebelum digunakan. Sebolehnya, elakkan menggunakan daun palas yang baru diambil dari pokok untuk elakkan daun palas mudah koyak semasa membungkus ketupat. Setelah diambil dari pokok, biarkan daun seharian baru digunakan. Untuk membungkus ketupat, ambil daun palas dengan lebar lebih kurang 3 ruas jari kita. Seterusnya, bentukkan hujung daun menjadi seperti kon. Pastikan hujung kon betul-betul rapat dan tiada lubang. Pegang daun dengan kemas supaya tidak mudah terlepas semasa mengisi pulut. Ambil sedikit pulut dan penuhkan dalam bucu kon dahulu. Tekan-tekan sehingga bahagian bucu kon padat. Bila bucu dah padat, masukkan pulut lagi dan setiap kali masukkan pulut, tekan-tekan pulut biar ia betul-betul padat. Masukkan sedikit demi sedikit pulut supaya senang dipadatkan. Bila kon dah penuh, lipat daun seperti dalam video sambil ditarik supaya pulut padat. Pastikan setiap bucu ditutup elok dengan cara menarik daun secara perlahan-lahan. Dengan menggunakan jari, picit bucu ketiga sambil dipusing seperti dalam video. Seterusnya, pusing daun palas seperti dalam video dan tarik daun sehingga betul-betul kemas. Akhir sekali, ikat ketupat seperti dalam video. Ulang proses yang sama sehingga habis pulut. Untuk 1 kilo beras pulut, saya dapat lebih kurang 48 biji ketupat palas. Hujung daun yang panjang ni perlu dipotong. Hujung daun yang dah dipotong boleh digunakan untuk melapik ketupat semasa merebus supaya jika air terlajak kering, ketupat kita tidak hangit. Untuk merebus ketupat, masukkan ketupat ke dalam kuali bersama-sama dengan air separas ketupat. Tutup kuali dan rebus ketupat sehingga air kering. Alhamdulillah, ketupat palas kita dah masak. Angkat dan biarkan sejuk. Untuk membuat nisai tebu, dalam periuk satukan 1.3 liter air tebu dan daun pandan. Hidupkan api dan masak air tebu ni sehingga pekat seperti dalam video. Jangan masak terlalu pekat, bila sejuk nanti nisai tebu akan jadi lebih pekat. Rasa nisai tebu ni sangat unik dan bila dimakan dengan ketupat palas memang sangat sedap.
Okeylah, jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.